Kan? Sekarang ni ada suami yang nampak perempuan. Pasal nak. Kan? Aku pun ni first time buat macam tu loh. Dah dalam cerita tu lah. You gimana? I pergi toilet. Kau tahu tak I rindu macam mana? Kau toilet saja. Pergi jamban pun rindu. Saya tengok kat pejabat, rambut sikat belah tepi. Name tag besar nombor plate kereta. Bukan papi ni, kau panggil anak anjing ke apa? Popi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Yap, seperti biasa ya, kali ini kalau saya sudah menggunakan peci pamungkas ini cuy, berarti kita akan mereaksi apa cuy? Ya, benar sekali, kita akan mereaksi ceramah agama atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Ini kebanyakan yang request itu dari Facebook cuy. Ya, nggak tahu kenapa ya, kalau sosial media Facebook itu kebanyakan yang request itu maci-maci cuy. Ya ada juga sih paci-paci gitu cuy ya. Intinya saya mendapatkan referensi setiap video-video Ustadz itu kebanyakan dari Facebook cuy. Jarang banget kalau dari Instagram atau TikTok, itu jarang banget. Ya, jadi seperti biasa kalau kita mereaksi ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat itu durasi panjang banget gitu ya. Jadi kalian harus menyiapkan kopi, setidaknya kopi, teh gitu ya. Pokoknya minuman dan juga makanan-makanan atau cemilan cuy. Korang bisa like video ini kalau memang suka dan dislike aja kalau nggak suka cuy. Dan yang pastinya tinggalkan komentar ya, apa yang korang tahu tentang ceramah-ceramah Ustadz atau apa yang ingin kalian komentari, boleh komentar dekat bawah gitu cuy. Dan buat teman-teman yang baru join, kalau suka dengan channel NDTK boleh langsung di subscribe. Oke, tanpa membuang masa langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Langsung aja cuy ya, tanpa basa-basi gitu ya. Langsung aja 3, 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara Yang Bahagia Datuk saya Datuk Akhma binti Hasan, Timbalan Ketua Setiausaha Kemampanan dan Perancangan Strategik KPKT, Ketua-ketua jabatan, para pegawai dan kaki tangan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada hari ini dapat kita bersama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan sekalian, hari ini bak kata orang kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih saya aja hafal cuy. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Pegah dek budi dengan bahasa. Jadi bila bekerja tentulah ada. Kalau lah kerja ni Pak, kita sampai kat pejabat, masuk pejabat, kita punch card, kita kerja, kita balik. Lepas tu balik disambut oleh isteri, makan sama-sama, solat berjemaah, doa, makan. Abang nak pergi masjid sekejap, nak pergi solat. Baik bang, elok-elok dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan abang. Kemudian suami pun kata, baiklah, tunggu kehadiran abang. Abang sekejap je pergi masjid. Abang akan pulang segera. Perfect banget ya. Jangan lupa rindukan abang. Sentiasa bang
Suami pun pergilah solat maghrib, berjemaah, mengaji, zikir. Kemudian isyak. Dan bila balik disambut oleh isterinya. Abang, bagaimana keadaan tadi di masjid? Alhamdulillah. Majlis keadaannya sangat okey. Dan bila dia berjalan, nampak beberapa wanita di pondok bas, kan? Nampak beberapa wanita di tepi jalan menegur-negur dia menundukkan pandangan, astagfirullahalazim. Jadi suami itu kemudian melihat anak-anaknya siap bancuhkan air susu untuk anak belajar, gosok kepala, belajar rajin-rajin nak. Mudah-mudahan kamu berjaya. Baik ibu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Macam tu. Kan? Dan akhirnya semua tidur dan bahagia. Kalau macam itulah kehidupan kita, sindir. memang takkan berlaku lah. Kan? Dia sentiasa dalam hidup ni. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Nak pula sekarang ni kita duduk berdasarkan yang disebut oleh Kenichi Omae, yang memberikan takrifan globalisasi, menggambarkan globalisasi sebagai dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Hari ini tidak ada dah jurang pemisah. Sampai pula pada waktu PKP, kita semua dah mula Google Meet, kita dah mula ada meeting secara online, kita bekerja secara online dan boleh pula berinteraksi, berkomunikasi. Hindu, abang kat mana? Tak nampak, you pakai baju apa hari ni? Dekat sikit, macam tu kan. Dia dah mula dah. Masalahnya, dia membuka ruang juga kepada yang tidak sepatutnya. Kan? Ruang tidak sepatutnya. Maka itulah datangnya idea, tajuk CINTA terlarang. Cinta. CINTA terlarang. Cinta terlarang. Saya ingat lagi waktu ada seorang perempuan dulu waktu sekolah hantar tulisan satu kertas, dia pakai kertas ni, kertas yang itulah, kertas gold yang kat dalam rokok tu. Dia siatkan, dia bagi kat saya CINTA. Cinta itu nikmat, tapi awas. Wah, dia kata macam tu kat saya. Saya pun cinta itu apa kan macam tu kan. Tapi awas. Bayangkanlah dengan keselengaan kita kan. Macam mana dia boleh hantar mesej macam tu dekat kita. Dan masing-masing dah ada private postman dia. Dan ada tukang hantar, terima. Dulu macam tu. Macam sekarang dah tak ada lagi dah. Ya, saya masih dapat zaman-zaman seperti kan, itu. ada orang buat konten-konten dalam media sosial, buat konten-konten tanpa mengira dah kan, maruah diri tak ada, pakai seksi-seksi, ketat-ketat, buat konten, tunjuk dekat orang. Dan ada tu, saya tak nak jadi hipokrit. Dia tunjukkan tubuh badan dia tunjuk kat orang, saya tak kacau orang. Kenapa orang sibuk nak koyak pahal, dia kata. Siapa mana ini? Kau tak kacau orang? Terang kek kupiah lobai tu, mana kau cakap? Kan? Macam mana kau cakap kau tak kacau orang? Kan? Kita pula adakah orang yang disindir oleh Ustadz ini? Kayaknya random aja sih ya. Maksudnya cuma fiktif aja sih Ji ya. Tengah scroll tadi terlalu pula yang dia punya FYP tu. Kita tiba-tiba kaget dan merenung tepat pada konten yang ada. Macam tu. Itulah masalah dia. Jadi sebenarnya bila sebut tentang cinta terlarang, apa definisi cinta? Cinta sangat identikal dengan perasaan kasih sayang. Wah, jujurnya juga cinta terlarang ya. Semua orang pastinya pernah Tajuk merasakan cinta terlarang, mulai daripada bayi, remaja dan juga dewasa. Cinta juga tentunya ada pada setiap individu, namun cara mengungkapkan sebuah cinta juga akan berbeza-beza. Cinta tidak hanya membahaskan persoalan pasangan, namun di dalam persahabatan dan keluarga juga terdapat perasaan cinta. Itu sebab ada satu lagu nasyid tu. Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua. Lagu dari siapa? Cinta 5 perkara, daripada kumpulan nasyid yang diberi nama The Bangsa Boys. Dulu ni tak bohong, betul. Dulu saya tanpa banyak bergurau dan ceramah, orang tak percaya saya cakap betul. Dia Bangsa Boys ni dulu masa zaman kaset saja. Dan salah seorang yang terbabit dengan grup ni, yang pernah advise grup ni, namanya Faizal Tahir. Dululah. Jadi makna kata cinta.
kita pun pernah bercinta. Ada orang tu bercinta lain tapi kali dia ya, tak Faisal sebut. Tahir Dia tak lain sebut, kali cuy. tak cakap pun. Kan, kalau tengok cerita Dar Shah Rukh Khan, dah. berminat dengan Juhi Chawla secara Ya. Saya nonton senyap-senyap. ni, cuy. Yang Favorit lagu juga ni. Jadu Teri Nazar, lagu tu. Macam tu. Saya tak tahu sangat tapi macam tu lah. Macam tu lah. Khusyubu, habis macam tu lah. Jadi makna kata dia suka ke orang tu tapi dia tak berani luahkan. Tak berani luahkan. Jadi begitu juga terlarang ini dibawa maksud pula tidak diperbolehkan, diperkenankan, dibenarkan dan sebagainya. Manakala kedua-dua isu ni kalau berlaku di tempat kerja, dia ada satu halangan dan rintangan. Kan? Itu sebabnya hati-hati dalam meluahkan perasaan. Kita semua ada masalah. Tiba-tiba ada orang lain yang lebih memahami kita berbanding pasangan kita. Jangan lupa tidak ada pasangan yang sempurna. Itu sebabnya saya selalu sebut dekat dalam rumah tangga ni sebenarnya terkait dengan integriti. Kalau kita tengok dalam tekad 2008 ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, Allah yarham, memperkenalkan tekad 2008 dan mewujudkan Institut Integriti Malaysia. Ada 5 tekad, termasuklah yang keempat tu, pembinaan keluarga bahagia. Sebab bila keluarga bahagia, segala perkara yang tidak berintegriti tidak akan dapat dia orang kata tak akan dapat mengganggu kita. Sebab itulah bila sebut integriti, yang terbayang kat kepala kita apa dia? Yang terbayang kat kepala kita apa dia integriti ni? Macam itulah. Gelak kemen kuat kali bila tanya koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba dah macam tu pun masalah kau kan. Integriti ni bila sebut integriti kita terbayang apa? Rasuah, salah guna kuasa kan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua benda-benda baik adalah merupakan integriti. Kalau kita tengok definisi integriti ni, kejujuran, ketelusan, keutuhan dan kesempurnaan berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat. Kalau tengok kamus Oxford Dictionary memberi maksud integrity adalah the state of being whole and undivided. Sifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Kau ingat aku kampung tak boleh cakap putih. Untuk makluman semua, sebelum saya menjadi penceramah ni kan, sepenuh masa saya merupakan legal advisor previously. Legal advisor. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that. Macam tu. Malahan saya sering kali berurusan dan bermesyuarat di KPKT sebab saya bekerja di PBT dulu. Jadi saya pernah kerja di Majlis Perbandaran Seremban dan kemudian saya pergi naik pangkat kerja di Majlis Perbandaran Nilai. Dan hari ini nilai dah tak banyak wujud. juga yang saya belum tahu dari Ustaz itu ya. Perjalanan paperwork tu saya pun terbabit untuk buat paperwork nak jadi gitu? bandaraya tu, dan tapi tak sempat jadi bandaraya, saya dah berhenti dulu. Jadi secara teknikalnya saya tak ada kerja. Macam itulah, saya dah bersara pilihan. Jadi bila sebutkan tentang dalam bekerja integriti ni, segala benda-benda baik adalah integriti. Datang awal, penuhkan tempat duduk depan, kan? Macam tu kan. Jadi kalau kita tengok yang awal semua duduk belakang, cuba tengok, perasan tak? Yang lewat-lewat duduk depan. Kadang-kadang macam tu. Tak ada pilihan, kan? Duduk depan. Contoh kan, okey, sekarang saya nak tanya yang duduk depan, okey. Dia akan cakap, aku dah cakap yang duduk depan, kau tak dia nak tanya. Ramai yang takut macam tu. Sebenarnya tak semua benda-benda baik adalah integriti. Itu sebab kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 memberitahu dia beritahu macam ni. Bagaimana kalian tergamak kufur, yakni ingkar, sedangkan dahulunya kalian mati, yakni belum lahir, kemudian dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dilahirkan semula untuk dijatuhkan, disempurnakan balasan bagi kalian. Maknanya semua yang kita buat atas dunia ni semua akan dibalas. Manakala dalam surah Ali Imran ayat... Tunggu cuy, saya bertanya sama korang dulu cuy ya. Apakah korang selama tengok video saya mereaksi Ustaz Syamsul Debat itu ada sedikit perubahan tak? Ya, adakah kira-kira yang korang lekatkan dalam diri korang itu yang pernah Ustaz cakapkan gitu cuy? Saya jujur aja cuy, banyak banget yang mempengaruhi hidup saya selama kenal dengan Ustaz pastinya cuy ya. Dengar-dengar ceramah Ustaz gitu, banyak banget pengaruh diri saya cuy. Apalagi saat berkeluarga gitu cuy. Bagaimana menjadi tugas orang bapa gitu ya, sebagai seorang suami gitu, dan bagaimana
menjaga anak yang 7 tahun berikutnya, saya terapkan itu cuy. Dan alhamdulillah banyak perubahan lah untuk diri saya cuy, pribadi. Nah, saya tanya kepada korang kalau memang korang ada perubahan sedikit pun gitu ya. Ya walaupun sedikit je, korang bisa komentar di bawah cuy. Saya nak tahu juga gitu ya. Korang apa yang berubah gitu selama mendengarkan ceramah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Lebat cuy. Jangan karena kelakarnya saja gitu ya. Jangan cuy. 185 memberitahu tentang setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga dan dapat mengelak neraka adalah orang yang sangat beruntung. Dan ayat yang paling penting sekali dekat situ hujung tu, Allah Ta'ala beritahu, dan ingatlah sesungguhnya dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Ada 3 elemen dunia. Yang pertama adalah kedudukan. Dunia semua. Ada orang petikai, macam mana Datuk boleh duduk depan? Contoh kan. Dia sedap lah duduk sofa, tangan letak macam ni. Contoh lah, termasuk saya tadi. Orang petikai, tak, ni saya nak bagi analogi, bagi faham. Kita dah duduk tegak, kursi banquet ni tegak. Contoh lah kan. Tapi, tanggungjawab yang duduk depan lagi besar daripada duduk belakang. Lagi belakang, lagi kurang tanggungjawab. Balik. Contoh Datuk dengan saya kalau duduk depan, VIP duduk depan, dia nak keluar pun sebab dia nak keluar sebab nak jawab call misalnya. Sebab menteri panggil dan sebagainya. Yang belakang tu balik pun tak perasan. Tak macam itulah nak bagi faham. Kadang kita gemar mempertikaikan. Kita gemar mempertikaikan. Faham tak? Tu saya kata kesenangan yang memperdayakan. Kan kalau boleh kan Datuk kalau boleh aku nak duduk belakang relax, boleh relax. Betul. Saya pun kalau boleh saya berdoa ni sebenarnya. Isteri saya bising ceramah bising. Kan hari-hari ceramah pagi petang malam. Saya berdoa malam tadi. Ingat program ni batal, tak batal pula. Jadi juga macam itulah kan. Saya tertawa karena kalau Ustaz sebut istri, anak, pasti saya langsung terbayang istri Ustaz seperti apa, bagaimana memang kalau memang dia bercakap dan marah-marah seperti apa. Saya langsung saya langsung berimajinasinya ke situ cuy, karena ya saya sudah tengok anak Ustaz mulai yang paling besar sampai yang kecil, istri Ustaz, emak Ustaz, saudara Ustaz, semuanya. Ya alhamdulillah, sebagian keluarga Ustaz saya sudah pernah bertemu dan berkenalan cuy. Jadi itu yang saya pikirkan gitu ya. Kesenangan yang memperdayakan. Betul nampak rumah besar. Kita tengok rumah tu dulu ingat tak dulu? Duduk mana KL. Mana KL, dia nak balik KL reject ni, kena balik awal hari ni. Esok kerja. Ya, bangga dia dengan duduk KL. Tak lama tu Shah Alam. Ya ke? Section berapa? Section 18 atau section 7? Wow, ya. Tak lama tu USJ. Bangga dengan USJ berapa? Wah kan. Sedangkan dia tak perasan Ulu Subang Jaya. Dia tak perasan. Lepas tu tiba-tiba Putrajaya. Kampung Ulu. Nampak kan? Prisin. Ramen Prisin. Nampak tak? Dia semakin lama semakin ada trend baru. Kesenangan memperdayakan. Dulu yang KL tu dah tak ada dah. Orang tak ada heboh masa KL. Orang pergi tempat lain. Pergi mana? Sunway. Cuma lagi PJ. Betul tak? Putrajaya. Ini Prisin berapa? Tiba-tiba ada satu taman perumahan dekat Negeri Sembilan kat Seremban. Dia pun pakai Prisin. Aku nak muntah sekali lalu depan taman. Prisin itu blok ya, kayak blok-blok gitu cuy ya. Lorong tak berapa banyak, kau sibuk dengan Prisin kau. Kan macam tu lah. Prisin. Lepas tu tiba-tiba dekat Seremban kan, siapa yang lalu Seremban tiba-tiba dia lalu Bandar Ainsdale. Apa bandar? Kau tahu tak Ainsdale tu kayak labu dia meh. Kau dah labu tu labu lah. Ainsdale nampak macam tu lah kan. Macam tu lah maksud dia. Sebab dia semakin lama kesenangan yang memperdayakan. Itu pertama, kedudukan. Kita nak, gila lah dia nombor 1 dan pejabat tu kau jangan main-main. Jawatan dia tu ketua setiausaha. Contohlah. KSU, jawatan yang main-main. Yang ni ketua pengarah. Jangan main-main. Nombor 1 dalam pejabat tu. Tiba-tiba satu hari nampak dia kat hujung tiang masjid di hujung. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa saya sendiri pun dah dekat pesara. Dulu jawatan saya pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Ada 80 orang penguatkuasa bawah saya. Ada 20 orang pembantu takbir. Bailiff 10 orang. 2 PA. Yogis dengan Shima. Seorang jaga surat, seorang jaga file. Tiba-tiba tahun 2018
Bila saya tengok, saya dah tak tahu mana satu part time. Macam jadi pengarah pula part time. Kan? Jadi ceramah terlalu banyak, jadi saya ambil keputusan saya bersara. Saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. Oh yo. Tapi bukan semua hotel. Oh yo, dapatlah macam tu. Hotel biasa tak dapat. Hampir semua acara ustaz itu ada oyo cuy. Jadi kesenangan yang memperdayakan. Dulu orang tabik kita semua datang nak jumpa, nak minta tolong, semua nak ni. Kan tak ada. Kita minta tolong orang. Betul tak? Sampai masa. Kita nak belagak dengan apa? Itu pertama, kedudukan. Kedua, dunia ni adalah terlihat pada wang ringgit. Ingat tak dulu zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama, kita pernah merasa bonus sebulan setengah gaji. Zaman selepas itu dapat 1 bulan gaji, sampai Tun Abdullah Ahmad Badawi pernah dapat setengah bulan gaji. Kita setiap kali belanjawan hari Jumaat semua excited, diam nak dengar ni, diam. Semua pasang radio, semua pasang TV nak dengar. Ada pengumumannya. Budak staff yang baru dia tak rasa, yang budak sekarang tak rasa. Dulu, sekarang ni hari Jumaat dah mentang, hari Senin dah tahu apa benda ni. Betul tak? Sebelum dulu kita dengar bagi menghargai jasa pejabat awam. Sebiji. Diumumkan insentif kewangan. Semua orang copek lah. Apa kau simpan lagi, sobut lah. Betul tak? Wajib haji ketawa. Sekarang ni pula kan yang paling heran kan, yang paling kita kecewa, kenapa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tak boleh berbincang supaya bagi sama selari biar kita dapat sama. Kayak ngomong menteri. Bagi menghargai. Berikan insentif kewangan, ingat tak dulu, RM500 dan di parlimen boleh sanggup tepuk meja seronok. Bayangkan, saya setiap kali ceramah saya sebut benda ni. Lepas tu akan datang tu, sekali tukar pemerintah pula. Kita akan memberikan sebanyak 700. Maksud tu ada 3 persepsi penyok awam. Baik tak yah yang seorang tu. Pejabat awam. Yang seorang tu okey lah, daripada dulu 500 sekarang 700 okey lah. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM tu dicucuknya belum lagi bang baru umum. Kasihan ya. Punyalah excited kan. Dan alhamdulillah baru ni dapatlah 2,000. Tetapi pada saya sudah tiba masanya penyok awam dikembalikan bunyi-bunyi setengah bulan gaji, sebulan gaji. Betul. Langsung betul. Jangan terkejut kalau beberapa hari lagi saya akan sumpah jadi senator. Tak ada. Nah, tapi sebab apa? Kenapa saya sebut banyak kali? Kalau kau orang dapat 500, aku yang pegang kad pesara separuh daripada itu. Macam itulah. Dapat keuntungan juga. Okey. Jadi, maknanya kalau kita tengok dalam bab tu, kesenangan memperdayakan dari segi duit, wang ringgit. Kan? Contohlah kalau tiba-tiba lah, Datuk Saidatul Akmal umum, saya hari ni happy sangat Samsul Bak datang. Jangan ini kita umumkan kepada semua yang hadir, terutamanya yang 5 baris depan ni. Kenal lagi. Kenal lagi semua di yang depan. hadir dalam dewan ni kita umumkan, kita akan berikan insentif kewangan sebanyak RM300,000 yang akan dibayar. Ini contoh jangan minta tu ni contoh ni. Yang akan dibayar selewat-lewatnya sebelum jam 5 petang ini. Okey, saya nak tanya. RM300,000. Saya nak tanya puan, dah kaya belum? Wah, itu. Belum. Tengok orang perempuan. Belum. Saya tanya orang lelaki, dah kaya belum? Tengok beza lelaki dengan perempuan. Ini aku bagi contoh pun kau tak dapat nak bersyukur lagi. Dah kaya belum? Singgah muka-muka. Dah. Tak, saya nak beritahu tu sebab sebenarnya kekayaan itu sendiri satu perkara yang subjektif. Dengan muka-muka. Sementara sifatnya. Dunia ni dunia tipu-tipu. Kata Tuan Haji Zudin, kaunselor di Kementerian Belia dan Sukan. Dunia tipu-tipu dia kata. Dunia tipu-tipu. Kan ada orang
Masih lagi kita heran, dalam bank berjuta-juta duit dalam bank, dia masih fikir nak kembangkan bisnes dia dekat Asia Tenggara ni. Dia nak bentang paper dekat satu syarikat, nak buat kerjasama di Indonesia, di Filipin dengan duit yang memang manusia nggak ada puasnya sih kalau dipikir-fikir cuy ya. Nggak ada istilah cukup gitu ya. Juta tu tak cukup lagi, kita dah kau nak buat apa duit banyak. Betul tak? Kita cakap macam tu. Tu keadaan dia, realitinya tak pernah cukup. Betul. Kan kaya berapa baru kaya? Enggak ada sih. Tu dari segi enggak ada ujungnya. Dan yang ketiganya adalah pasangan, juga dunia sifat dia. Baik suami, baik isteri, melainkan dipandu ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sekarang ni ada suami yang nampak perempuan pasal. Kan? Aku pun ni first time buat macam tu loh. Dah dan cerita tu lah. Ustaz. Kenapa dia tiba-tiba coba dengar weng-weng. Lihat. Jangan tengah cuma mendengar cuy. Coba lihat ekspresi. Coba lihat ekspresinya cuy ini. Mami yang nampak perempuan. Pasal nak. Kan? Aku pun ni first time buat macam tu loh. Dah dan cerita tu lah. Kan? Cerita apa yang dimaksud ini cuy? Saya nggak paham tapi yang bagaimana itu? lihat anak darah, mungkin begitu, lihat anak darah langsung gigit mulut gitu ya. Enggak, maksudnya Ustaz menyinggung atau menyindir drama apa cuy? Betul, lelaki bayangkan itu kah atau cerita apa gitu? sekarang ni sebenarnya realiti dia ada. Cerita ni benda ni keadaan yang banyak berlaku sekarang kat luar sana. Ada seorang budak ni tak dipastikan keadaan dia. Lahir-lahir dulu senapang, tiba-tiba dah besar jadi perempuan. Dia dah mula buat kerja-kerja macam tu, menjadi pekerja sosial, melanggan kehendak lelaki. Dia lelaki, melayan kehendak lelaki. Seawal usia 14 tahun, dan pelanggan pertama dia mengaku dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat, pelanggan pertama dia adalah guru dia. Wah, ini banyak bukan sekedar cerita saja sih. Ini banyak terjadi sih yang seperti ini cuy. Entah itu di negara manapun itu ya, Indonesia pun pasti ada. Di Thailand itu yang paling sering saya dengar sih yang seperti itu cuy. Bah. Itu juga benda-benda macam tu banyak lagi kalau kita buka, banyak betul. cerita dia. Itu realitas sih. Kan? Heran tau. Heran banyak berlaku. Ada yang dekat Borneo pula ada kes. Dia merogol anak dia yang OKU Bentel. Kan? Macam dalam kisah tu lah. Yang drama tadi tu. Tapi ini drama apa sih yang dimaksud Ustaz ini? Ini dua orang anak yang OKU Bentel berapa kali mengandung, digugurkan. Dia merogol anak dan maknya tahu. Oh, itu parah kali dah kita tangkap. Ya. Di Indonesia banyak sih dengar yang seperti itu cuy. Udah banyak. Perkara-perkara yang kita share pada hari ini sebenarnya dunia sementara sifatnya petah lagi yang ada dalam dunia. Betul. Kesenangan yang memperdayakan. Kita ada duit, kesenangan yang memperdayakan. Perkahwinan pun kadang-kadang cuba tengok. Mana ada orang seronok kahwin? Tak ada. Yang seronok nak kahwin? Ada. Seronok dah kahwin? Mana ada? Muka menanggung. Muka menanggung. Hala. Enggak, maksud menanggung itu apa namanya? Sedih kah yang dimaksud Ustaz tuh menanggung? Sudah lama saya cari itu menanggung seperti apa? Menanggung itu kalau di Indonesia bahasanya itu kalau menanggung derita gitu ya. Dialah yang selalu menanggung beban. Seperti itulah. Mula-mula nak kahwin. Nanti datang tau. Wedding I tau. Nanti dalam pukul 11 dah boleh datang, dah bawa family Tapi dalam pukul 2 saya dah tak ada dah. Kenapa lah? Outdoor. Bagi ambil gambar kat masjid besi tu kan. Siap angkat kain gaun macam ni. Kepala pandang sana.
Storybook kan. Yang lebay tu ambil uduk dah 8 kali pasal muka dah. Lebah. 8 Mana ada? kali ambil Tu uduk. sebab saya kata sebenarnya kita yang kena cari kegembiraan tu dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga bahagia, insya-Allah. Tu je. Dia akan mengelakkan. Apa lagi yang kita nak cari? Saya dengan isteri saya masih lagi guna bahasa-bahasa romantik. Ya. Ini betul lah bang. Abang benci betul tengok jadual ni. Kenapa jadual ni sampai macam ni sangat sampai pisahkan kita? Asyik. Ya. Saya cakap tak, kenapa you all reluctant dalam bahasa Jawa tu kan? Kenapa susah sangat? Susah sangat nak cakap bahasa-bahasa cinta dengan pasangan. Kenapa? Apa yang kau nak sembunyikan? Dulu bukan main lagi. Akum. Walam. Kena. Kena. Kayak sengau. Dulu kan kau main bahasa ringkasan aja. Saya ni jenis pula, saya ni OCD. Saya ada masalah OCD, benda tak susun. Dengan kemar saya tak boleh. Kemar pejabat saya macam mana, meja, kursi semua saya tak boleh. Lepas tu kalau tak tally tak boleh. Saya, kenapa macam ni, kenapa tulisan kau macam ni, kenapa pun macam ni. Lepas notah tu kena jarak sikit. Lepas tu kata nama mesti huruf besar kepala dia tu. Saya tak boleh. Memang saya tak boleh. Tu sebabnya saya kalau mesej kan dulu kalau dekat dengan ustaz sih bahaya sih kalau kita entah itu dari segi pakaian kita kurang rapi mungkin. Ya saya makanya kalau dengan ustaz itu saya jarang banget bercakap cuy. Karena ya dengar dari cerita saya tahu karakter ustaz seperti ini dan saya takut berbuat salah gitu ya. Entah itu saya melakukan ini salah gitu. Jadi serba salah gitu. Harus mempelajari dulu apa yang benar-benar ustaz suka barulah saya lakukan gitu cuy. Ya takut salah aja gitu ya. Karena ya tahu sendiri kan kita kan orangnya seperti apa gitu cuy ya. mesej dekat budak universiti tu. Assalamualaikum, di mana lokasi ceramah ini akan berlangsung? Ha ha ha, dia jawab. Tuan type mesej penuh. Wah, hajar budak ni. Sudah Dia jarang kan. Akom, matlam, tu. Dah, makan belum? Dah makan belum? Dengarnya kayak sengau gitu ya. Dah, dengar ceramah. Dengar ceramah. DGR, CRMH. Dengar ceramah. Sep ceramah. Siapa ceramah? SP. Sep ceramah. Semestinya dia bertengah aku meneringkan. Budak sekarang kan. Lepas tu dah main trend-trend. Tapi kita dengan pasangan kita, kenapa kita tak trend kan? Kita tengok drama kan, macam mana romantiknya. Saya ingat dulu ada satu drama dua Adi Putra berlakon dengan Sherry apa tak nama dia? Adi Putra. Kan dia ada satu dialog. Balik rumah, kita duduk tertengok drama tu, buah kita tengok masa dia tengah lipat kain. Saya dah kahwin tau. Saya beritahu. Nampak sengit kepala macam berharap tadi saya kena cakap lah saya dah kahwin. Masa tu dialog dia kata apa? Abang, saya minta izin nak solat asar. Cerita saya tak ingat cerita apa. Tapi Adi Putra hero Sherry tu jadi isteri dia. Dia macam kahwin macam terpaksa. Macam tu lah. Macam terpaksa kahwin. Yeah. Apa dia? Apa? Apa dia? Apa? Apa dia apa? Dia, judulnya apa tajuk. Tajuk apa dia? Dia. Tajuknya dia. Saya tak ingat tapi saya nampak tu lah. Dia cakap, abang, macam baik sangat perempuan. Macam kata tadi lah. Sangat ideal tau. Dia kata, abang, saya minta izin nak solat asar. Pergilah, dia kata. Tapi, dia kata macam tu. Soalan pertama, pernah ke kau minta izin nak sembahyang asar? Selesai suami yang tanya. Di mana tu? Asal lah kau apa dah. Yang tu ada. Itu ada. Lepas tu dia kata apa? Dia kata apa? Realita. Abang minta tak tolong boleh. Tolong apa bang? Tolong mandikan abang. Aku tengok dia. Bila saya pandang TV tu, saya pandang isteri saya. Lepas tu dia kata apa? Baik, nanti lepas solat saya mandikan abang dia kata tu. Dimandi. Tak adalah bang gua je. Tak bang, memang dah taji tanggungjawab isteri untuk taat pada perintah suami. Sekali lagi aku memandang pada sedang lipat kain. Tak, benda tu gambaran supaya dia memang exaggerate drama ni, tapi nak bagi gambaran kita kena buat. Bila last kita mengungkapkan kata-kata cinta? Dulu lah, you gimana?
I pergi toilet. Itu. Kau tahu tak I rindu macam mana? Kau toilet aja. Pergi jamban pun rindu. Pergi Tapi bila dah kahwin, pergi masalah jamban dia. pun Iya. rindu. Macam tu lah. Jadi pasangan ni pun dunia sifatnya. Melainkan kita bawa ke arah yang redha. Jangan mencari selain daripada apa yang ada. Betul, kadang-kadang cabaran. Memang betul, isteri kita di rumah, kita compare dengan isteri orang di pejabat. Memang tak sama. Suami kita di rumah dengan suami kita, orang tu kat pejabat. Memang tak sama. Kita tengok kat pejabat, rambut sikat belah tepi, name tag besar nombor plate kereta. Gak gue jangan sampai gue yang Suami kita di rumah dengan suami kita, orang tu kat pejabat. Memang tak sama. Kita tengok kat pejabat, rambut sikat belah tepi, name tag besar nombor plate kereta. apa name beneran cuy, papan nama kan yang dimaksud gitu kan, bener name tag Sama. Kita tengok kat pejabat, rambut sikat belah tepi, name tag besar nombor plate kereta. Gak. Saya tertawa karena memang bayangin cuy. Bener gak papan nama yang dimaksudkan? Yang ada nama di situ kan papan nama. Bayangin itu. Aduh kereta itu. Baju masuk dalam. Dengan contoh. Assalamualaikum. Jam. Sihat. You okay? Tetapi berbeza keadaan dia. Memang berbeza keadaan. Kok bisa Itu Ustaz sebabnya fikir kita kena begitu? jaga bab ikhtilat dekat pejabat ni. Bila kata ikhtilat, menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Al-Mu'asarah menyebutkan bahawa ikhtilat bermaksud pencampuran. Enggak. Saya tertawa karena mengira itu cuy. Tapi saya nggak tahu tadi Ustaz tadi menerangkan apa gitu, name tag itu saya nggak tahu cuy ya. Tapi ada name itu berarti nama gitu ya, name. Yang ada di benak saya itu adalah papan nama cuy, yang ada di sini selalu tuh. Bayangin aja besar Di banget dalam cuy. perhubungan antara lelaki dan wanita, maksud pergaulan ikhtilat menurut Muhammad Uklah ialah pertemuan antara dua individu atau lebih berlainan jantina tanpa kehadiran mahram di rumah atau selainnya kerana urusan keperluan yang syar'i serta berlakunya percakapan, pergaulan dan komunikasi. Menangkap pejabat mula, ada masalah peribadi jangan share dengan orang yang tak ada kena mengena. Ingat dalam rumah tangga, selain daripada suami, isteri dianggap sebagai orang ketiga. Walaupun ibu ayah, termasuk ibu ayah mertua, dianggap sebagai orang ketiga. Berarti anak Kalaulah suami mempunyai lebih daripada seorang isteri, tak maaf, saya bagi contoh. Dia ada isteri kedua, ada isteri ketiga, isteri keempat. Yang isteri kedua, ketiga, keempat, bila dia dah dikahwini, dia tidak dianggap sebagai orang yang ketiga. Di luar daripada perhubungan tu adalah orang ketiga. Itu sebab ada kes ibu mertua, ayah mertua boleh disaman di mahkamah syariah kalau menghasut dia membawa kepada perceraian. Okey. Boleh Wah, ini disaman pengajaran sebenarnya. sih, ini Itu tajuk pengajaran lain lah. Tetapi apa Wah, yang itu kita nak pengajaran fokus sih. sekarang ni, pada hari ni ikhtilat seolah-olah tak dapat dielakkan kerana apa? Tapi kalau anak gimana dong? Ustaz tadi sebut anak enggak? Kerana baik Enggak di sih. tempat kerja, sekolah, universiti, institusi dan juga aktiviti seharian akan berlaku perhubungan, pergaulan. Contohnya, kita dekat rumah ada program hari jamuan Hari Raya Aidilfitri buat dekat taman perumahan kita. Suami pun terbabit, bawa isteri pun bergaul, bercampur, kenal dengan orang ni, kenal dengan orang ni, kenal dengan orang ni. Bayangkanlah. Daripada kenal-kenal, lepas tu dah bergurau dalam mesej dan sebagainya. Kan? Dan panduan ikhtilat ni membantu kita supaya memperbaiki hubungan antara lelaki dan wanita ketika bermuamalah. Hati-hati. Sebab kalau kita tengok dalam Islam, saya nak bagi gambaran dulu. Pada zaman Nabi dulu, pertama, zaman Rasulullah SAW, mulanya kaum lelaki dan wanita boleh memasuki masjid menerusi mana-mana pintu yang terbuka. Boleh masuk, sehinggalah bila sering berlaku kesesakan,
Maka Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya sekiranya kamu jadikan pintu ini untuk wanita. Kemudian semenjak daripada itulah pintu itu digunakan untuk wanita yang sampai sekarang dikenali sebagai bab an-nisa, babun nisa, maknanya pintu untuk orang perempuan. Sampai sekarang. Keduanya, Rasulullah SAW pernah menolak apabila wanita Islam menghulurkan tangan untuk berbai'ah dengan baginda. Nak berbai'ah, nak salam, nak janji apa-apa, Nabi kata tak payah bersalam. Macam itulah, hati-hati. Kadang-kadang ada pemimpin besar datang, itu pun ada perbezaan pandangan, khilaf kan. Bila dia salam, menteri salam, semua orang dia salam. Contohlah kan, dia ni jenis tak, yang mungkin dia bukan Islam, dia salam. Kita kadang-kadang ada pandangan membenarkan yang tak timbul nafsu syahwat, kata salam macam tu je. Ada orang tu siap pakai glove. Sebenarnya walaupun pakai yang glove getah tu, walaupun pakai tu sebenarnya pun tak boleh. Sebenarnya ada pandangan. Jadi kalau boleh elak macam ni. Macam tu. Nah, ini yang pernah ada masalah gitu ya. Waktu Ernie Zakri dapat penghargaan di Indonesia. Nah, semuanya itu disalamin gitu ya. Nah, banyaklah di situ komentar netizen bahwa sebenarnya Ernie Zakri itu tak payah melakukan itu gitu cuy. Nah, itu pun jadi apa namanya? Hal yang susah untuk saya ini cuy. Kalau ketemu sama orang baru, saya tak tahu bilang ini nak salam ke, masa saya nak tanya dulu agama apa ya? Macam tu kan gimana ya? Ya itu untuk orang-orang baru biasanya kalau kita nak jumpa gitu, haruskah kita bertanya seperti itu atau langsung salam aja atau macam ini? Saya pernah melakukan hal yang kayak seakan-akan tak menyalami orang-orang yang datang dekat saya itu, tapi saya dicakapkan bahwa saya itu orangnya sombong gitu cuy. Sombong karena tak mau salaman gitu cuy. Padahal yang saya pikirkan apa yang dikatakan Ustadz sekarang ini cuy. Baru ni kan, berapa ramai yang salam, anak buah tak anak buah belah mak, belah ayah. Ada yang boleh salam, ada yang tak boleh salam. Jadi sikit ada salam, jap tengok senarai. Okey, boleh macam tu lah. Mana dia betul-betul jaga. Dia betul-betul jaga, betul. Kan ada yang buka aurat ni, dia tak sedar, dia tunjuk depan semua orang. Jaga. Ya? Kemudian ketiganya Rasulullah SAW juga pernah menyuruh para wanita berjalan di tepi-tepi jalan bagi mengelakkan percampuran lelaki dan wanita. Dan keempat, penyertaan kaum wanita di medan perang juga disertai oleh mahram. Nabi letakkan syarat, mesti mahram dia pun ada ikut berperang sama. Dan peranan wanita juga kadang-kadang dihadkan untuk memberi rawatan kecemasan, jaga pejuang Islam yang tercedera, memasak, menjadikan minuman dan melengkapkan keperluan peperangan diperlukan oleh kaum mujahidin. Dulu isu tentang ikhtilat dekat tempat kerja ni sampaikan dulu ada konsep lama. Dululah macam sekarang dia orang sebut skandal je. Skandal. Dulu dia sebut konsep, kalau ingatlah dulu dia panggil lunch husband. Lunch? Dia panggil lunch husband. Dekat office ni dia ada pasangan dia sendiri. Ni saya cerita ni kat banyak tempat. Alhamdulillah KPKT tak ada. Di tempat lain. Dia ada lunch husband. Bila dia masuk pejabat, handphone dia masuk dalam laci, dalam drawer dia ada handphone lain untuk digunakan untuk tujuan personal dia. Ada. Pasti ada. Banyak. B katna. B. Itulah. Tengah hari ni jadi makan tempat biasa. Okay? Nampak? Dan masalahnya pada hari ini, keadaannya lebih advance. Kenapa disebut sebagai skandal? Dia bukan hanya lunch, breakfast, minum petang, jumpa. Dalam kereta pun jadi. Kan? Dan dalam hal ni kebanyakan perkara orang lelaki kena ingat. Lelaki dah lah tak ramai, tapi lelaki seringkali dipersalahkan. Kita kena terima. Tidak ada drama-drama yang menyokong watak lelaki yang beriman seperti yang berada di KPKT. Tak ada. Ipar adalah maut, lelaki jahat. Ipar adalah maut. Kalau kita tengok drama, tengok keluarga itu. Siapa yang pernah tengok cuy? Ipar adalah maut. Nah itu nggak tahu kenapa ya, saya tengok film itu tuh kayak gimana ya, rasa kayak melekat gitu ya. Karakter yang ada di film itu melekat banget cuy. Jahat betul bapaknya, yang betul suaminya. Yang baru ni saya ceramah di Rosyam Mall, perasmian Rosyam Mall di Jalan Kebun. Jam ramai, panggil budak tahfiz. Saya kata kau tahu tak kenapa Rosyam buat ceramah agama, panggil anak-anak tahfiz? Sebab dia nak cover balik watak dia dekat dalam cerita bagus.
Dia marah dia. Kau. Dia kata, dia marah saya gurau ya. Tapi bagus dia penguatkan watak dia sampai benci kan. Marah betul watak tu kan. Jahat betul drama Melayu ni macam tu lah. Ya, lelaki seringkali dipersalahkan. Itu kena terima hakikat. Wanita untuk kaiden. Bodoh sangat. Kenapa tak tegas lelaki ni? Walid pun juga dipersalahkan. Kan? Imamku. Allahu Akbar. Dalam hal tu tengok macam-macam orang salahkan lelaki, sedangkan kita berada dalam keadaan yang tersepit dengan jumlah populasi semakin berkurangan. Lelaki dah tak ramai tau. Dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan. Tak pening kepala. Lepas tu cabaran yang di tempat kerja tadi, yang konsep lunch husband tadi, dia ada couple dekat pejabat ni, satu masalah yang paling besar apa? Masalah yang paling besar adalah dah terlalu banyak medium untuk memudahkan perbuatan-perbuatan tak baik. Hotel budget sekarang orang kata berlambak sangat berbanding dulu. Dulu kalau terlambat, dia masuk hotel tu, orang tak tahu dah. Sekarang tak tahu dah hotel mana. Pejabat agama tak tahu nak serbu yang mana. Saya pernah dulu bila berceramah, saya dekat satu hotel kat Gombak tu, hotel budget yang ada, kita pun masuk. Lepas tu nampak dua orang pasangan budak lagi turun. Rambut perempuan tu basah-basah. Lelaki tu bawa helmet turun. Dia buat apa kat atas tu? Main congkak. Berbincang tentang masa depan negara. Apa? Dia turun kan. Saya dengan kawan, saya tak boleh tolong hati saya bercakap, budak ni buat apa? Tak boleh dia turun. Siap tegur. Ustaz. Dia tegur aku. Betul, bayangkan. Sekarang ni budak tu. Gak masuk akal banget tu ya. Perempuan habis mandi gitu membahas tentang negara gitu. Main congkak sampai mandi gitu. Itu isu dia. Lepas tu check in berlakulah perbuatan-perbuatan tu. Dan baru-baru kita tengok kan, jangan salahkan lelaki je. Keluar dalam radio kan, menangis suami tu. Dia cerita setelah beberapa tahun dia sibuk kerja, balik lewat, akhirnya dia baru dapat tahu 4 daripada 6 anak dia tu bukan anak dia. Wah, itu. Bayangkan. Kenapa jadi macam tu? Sebenarnya bab integriti dia akan ganggu kerja kita, dia akan ganggu prestasi kita, dia akan ganggu. Nampak tak? Sebab kena jaga. Kemudian perkara ini disokong pula dalam satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, bermaksud janganlah seorang lelaki itu kebersunyian dengan seorang wanita kecuali disertai dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan mahram. Ya, lelaki perempuan berdua. Kalau nak naik kereta pergi khusus, pergi berdua khusus dekat outstation. Outstation dekat Famosa. Naik walaupun berempat tapi 2 lelaki 2 perempuan. Bagaimana ketabahan seorang isteri menyaksikan suaminya. Kesian Elina. Menyaksikan drama husband lagi. Eshal dengan Astrid. Iya. Aku baru tahu dalam dunia ni ada pasangan panggil papi mami. Papi mami, papi. Bukan papi ni, kau panggil anak anjing ke apa? Popi. Papi, la ilaha illallah, dengan tak bersalahnya ni. Saya Gak setahu saya itu anak anjing biasanya itu Popi namanya. Anak anjing papi. Popi biasanya sih ya. tak tengok orang share dalam TikTok. Saya memang tak layan drama-drama macam tu. Saya kalau tengok filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking.